Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Aiman bin Afrullah akan membahaskan berkenaan dengan plot cerita iaitu berkaitan dengan peleraian dalam novel Pahlawan yang dikarang oleh sastrawan negara iaitu S. Osman Kelantan. Setelah menggagalkan bantuan ke atas Kota Baru di Bukit Panau, Awang Teling dan Ali Kebal berpisah dengan Mat Saman di Ahuduri. Begitu juga untuk Awang Teling dan Ali Kebal, mereka juga turut berpisah. Di Bukit Abal, Mat Saman akan pergi ke Kangkung atau Ratau Panjang, manakala Ali pula akan bertemu dengan isterinya di Seligi dan Awang Teling pula akan kembali ke Jeram. Awang pergi ke Jeram setelah 2 tahun tidak kembali untuk berjumpa dengan Pak Susudin, Mak Wan Membunga dan Wan Sari, tunangannya. Setelah sampai di Jeram, Awang seolah-olah dijauhi oleh penduduk kampung, tapi dia tidak mengendahkan semua hal itu. Setelah berjumpa dengan Pak Susudin, Mak Wan Membunga dan Wan Sari, Awang menceritakan kisah perjalanan pendekarnya bersama menentang campur tangan kuasa asing dan termasuklah di Batas Besar yang melibatkan kematian Tok Janggut. Awang juga turut meminta maaf kepada Pak Suwan, Wan Membunga dan juga Wan Sari kerana tidak memberikan khabar dalam tempoh 2 tahun perjuangannya dan sehingga mereka menyangkakan bahawa Awang telah mati dalam perjuangan. Keluarga itu hiba mendengar perjuangan Awang yang sangat hebat dalam menentang campur tangan kuasa asing di Kelantan. Mereka meminta untuk Awang tidur di rumah dan Awang pun menyanggupinya. Dalam keadaan Awang sedang tidur di rumah Pak Susudin, tanpa Awang sedari yang rumah Pak Susudin telah dikepung oleh askar sepoi. Rumah Pak Susudin telah dibakar oleh askar-askar sepoi yang mengepung rumah itu. Rumah itu telah dikepung oleh tentera sepoi yang ramai untuk menangkap Awang. Awang tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan dia melihat bahawa rumah Pak Susudin dalam keadaan terbakar dijilat api. Dalam keadaan Awang yang baru terbangun dari tidur, Awang terdengar suara Wan Sari yang memanggilnya. Keluarga itu menyuruh Awang melarikan diri, namun tidak sempat dan Awang pun tertangkap oleh askar sepoi. Setelah Awang ditangkap di rumah Pak Susudin, Awang kemudiannya diiringi oleh 2 dozen askar sepoi untuk dibawa ke tebing Pengkalan Gajah. Sepanjang perjalanan menuju tahanan, Awang telah disaksikan oleh ramai penduduk kampung yang hanya mampu melihatnya ditangkap oleh askar sepoi. Dan dalam perjalanan itu juga, Awang telah melalui kawasan-kawasan yang pernah ada dalam perjuangannya seperti di Padang Pak Ahmad dan yang sekaligus membuatkan Awang teringat kembali perjuangannya selama bersama-sama dengan Tok Janggut dan rakan-rakannya. Sepanjang perjalanan itu, Awang perlu berjalan tanpa henti selama 2 hari 1 malam dan juga turut dipukuli oleh askar sepoi. Setelah sampai di tahanan, Awang telah dimasukkan ke dalam penjara di Kota Baru. Semasa di dalam tahanan, Awang hanya diberikan roti dan kopi untuk mengalas perut agar tidak mati seperti mana yang telah dikeluhkan oleh Awang. Setelah Awang berada di penjara di Kota Baru selama 4 malam, Awang telah dibawa keluar dari penjara tersebut dan menaiki perahu besar untuk dibawa di Pasir Pekan bagi menerima hukuman dalam keadaan kaki dan juga tangan Awang terikat. Setelah tiba di Pasir Pekan, Awang disambut dengan sedozen askar sepoi serta penduduk kampung yang hanya melihatnya akan dihukum. Setelah Awang turun daripada perahu, Awang telah disambut oleh 2 orang askar sepoi dan kemudiannya dibawa untuk diikat pada sebatang kayu dan diikat oleh 2 orang berbangsa Melayu dengan memakai pakaian baju Melayu warna hijau. Setelah Awang diikat pada batang kayu, Awang kemudiannya didatangi oleh seorang lelaki yang memakai pakaian jubah putih untuk mengingatkan kepada Awang akan kematian dan kepada Allah. Setelah Awang mendengar sedikit tazkirah daripada lelaki berjubah putih itu, Awang kemudiannya bertaubat di dalam hatinya, mengenang saat-saat ini dia akan menghadapi hukuman. Awang pada akhirnya yang merupakan seorang pendekar
meninggal dunia dalam keadaan ditembak oleh askar sepoi dan kepalanya ditutupi oleh karung berwarna hitam.